Suasana lepas tarawih malam ke dua puasa, mana ketiga tarawih. Rasanya tahun ni dia kan ada rekod. Katanya tahun ni akan ada rekod baru ni. Ramai betul. Safrah buka tu pun tak cukup. Orang duk tawaf pun ramai. Tadi semayang dekat atas, orang tengah tawaf pun ramai. Orang nak solat pun ramai. Jadi nak dua dalam keadaan sama, dua kumpulan nak guna. Oh, subhanallah. Jadi siapa yang nak main umrah Ramadan, take note benda-benda macam ni. Buat preparation, tengok kesesuaian, plan baik-baik. Semoga Allah mudah, ya Allah lancarkan kita. Ini ambil gambar letakkan grup-grup. Dia pun heran ni, macam mana boleh jumpa tadi?